Ini kisah Nida. Pada 2019, Nida disahkan mendapat penyakit darah tinggi. Masa tu, sakit dekat kepala, lepas tu ditangkap dekat tengkuk ni, sampai kat bahu ni, lenguh-lenguh. 3-4 hari sebelum tu, kalau saya potong bawang kan, terlepas pisau tu. Tiba-tiba je macam hilang sensori. Masa saya tengah kerja tu, tiba-tiba saya rasa macam bergoyang-goyang, pening kepala, rasa tak tahan sangat-sangat kan. So, saya pergi kecemasan. Bila cek-cek dekat kecemasan, BP saya naik 180, 120, 170, 110 masa tu. Saya punya takut lah sebab saya ada keturunan. Keturunan yang ada masalah darah tinggi, kencing manis, masalah jantung dan macam-macam lagi. Jadi doktor pun startlah saya dengan ubat darah tinggi. 2 jenis tau dia terus start. Amlodipine dengan perindopril. So saya pun makanlah ubat tu. Okey lah, bacaan tu macam stabil, tapi biasa-biasa je. Dia punya bacaan bawah tu, okey, kalau kita cek BP kita kan, dia ada bacaan bawah dengan bacaan atas. Korang setuju tak? Jadi kan yang bawah ni kan duk 90, 96, 92. Aku geram je. Kan? Dah makan ubat tapi tak berapa nak cun. So Nida pun terfikir, apa yang tak kena lagi kan? Ubat makan, tidur pun cukup. Lepas tu makan pun jaga masa tu. Tak adalah yang makan yang masing-masing ke, yang lemak-lemak sangat ke kan. Tak ada. Memang ni dah jaga betul-betul sebab takut kan. Tambah-tambah kita single mom. Jadi semuanya atas bahu kita. Jadi Nida memang nak kena jaga Nida punya BP. Rupa-rupanya Nida tak jaga usus tu bagi bersih-bersih. Alhamdulillah, lepas saya serius konsisten jaga usus tu bersih-bersih, korang nak tengok tak keputusan ujian makmal saya yang terkini? Ini Nida punya bacaan gula, 4.3 saja. Renal profile pula adalah bacaan untuk kedua-dua belah buah pinggang. Ini dia punya ranging normal dan korang boleh tengok perbandingannya sekarang. Nampak tak tu? Bacaannya semuanya normal. Untuk kolesterol pula, korang boleh tengok ranging normal untuk bacaan kolesterol adalah jangan lebih daripada 5.7. Tapi kalau untuk Nida cut off sampai 5.2 lah. Kalau lebih 5.2 tu, bagi Nida dah teruk sangat lah Nida punya kolesterol tu. Alhamdulillah, for the past 4 years daripada 2022, sejak Nida serius bersihkan usus, Alhamdulillah inilah bacaan kolesterol Nida sekarang. Untuk BP, sebab mesin Nida ni ada memori, so Nida nak share dengan korang. Inilah BP Nida, okay, yang pagi tadi. Lepas tu ini hari yang sebelumnya. Dan ini pula hari yang sebelum tu lagi. Best kan? Korang jaga usus tu elok-elok tau. Make sure bersih. Nanti penyerapan segala ubat-ubatan yang kita makan tu akan lebih berkesan.